Today, Syaf reviews Khadam, mengisah mengenai Melo, seorang wanita bisu yang tinggal bersama keluarganya di sebuah tempat yang terpencil dari perkampungan mereka. Melo nak dijadikan cerita terpaksa untuk menerima saka warisan keluarganya. Sejak dari keputusan itu, hidup Melo semakin lama semakin berubah yang menghala ke yang baik ataupun mungkin ke arah kemusnahan. Klasifikasi tontonan untuk filem Khadam adalah 16 tahun. Filem Khadam ni bagi saya akan bersaing sengit lah dengan filem seram yang lain sebagai filem local horror tempatan terbaik tahun inilah. Filem Khadam ni bagi saya naratifnya mudah saja, cukup straightforward saja. Filem ini dia tidak bergantung kepada jump scare. Jangkakan itu untuk para penonton yang mahu tonton filem ini. Filem ini dia tak ada banyak jump scare. Dia mungkin ada sedikit pada awal itu, tapi for the rest of the movie dia tidak berapa sangat. Filem ni dia bergantung pada the idea on how this mystic entity, this sucker try to overtake, try to mengambil alih kehidupan Melo. Bagaimana benda ini yang mempengaruhi watak Melo dalam dia membuat keputusan yang mungkin akan membaiki hubungan dia dengan ahli keluarganya ataupun mungkin meretakkan atau bawa kepada tragedi lah. You can see dalam dunia Melo ini, she struggles with how to keep her family safe, how to keep her family intact together in this tempat yang memang kecil dalam kawasan rumah dia saja. But the conflict can be very heartbreaking, really scary, you know. Dalam dua tempat terpencil, ke dalam hutan. Lepas tu nak kena waris saka pula, dan saka ni pula entah betul ke tak, dia kacau anak-anak dia. Dan filem juga berjaya untuk buat saya ada feel yang pelbagai rasanya, dari rasa seram, rasa kelakar, rasa sedih, which is pretty rare for me untuk tonton filem seram yang berjaya untuk buat saya hampir menangis lah. Ada momen-momen dalam filem ni betul agak berjaya buat saya lah rasa seriau. Setiap kali si Melo ini dia hayunnya punya parang itu memang seriau lah. Dan performance daripada para pelakon yang memang bagus lah pada saya kan. Agni Haq memang MVP dalam filem ni kerana dia perlu berlakon tanpa menggunakan apa-apa perkataan. Sebab dia watak dia bisu, tak boleh nak cakap. So she has to work on her expression on every single scene lah. So which is really hard lah in my opinion kan. Kemudian dia punya set, dia punya kostum dia semua memang believable. Korang sebagai penonton yang nak pergi tonton tu kena expect lah dia tak banyak jump scare, dia tak nampak sangat dia punya hantu dia, dan pacing yang mungkin agak slow sikit. 8.5/10 bintang. Itulah pendapat saya terhadap filem Khadam. Bagaimana pula dengan korang? Jika korang dah tonton filem ni, kongsikan di ruang komen, dan jika korang belum tonton lagi, tonton di bawah gam sekarang.